Tanam uri wajib? Ramai ingat tanam uri ni wajib. Rujukan mufti jelaskan ia lebih kepada adab dan sunat. Kalau tak buat, bukanlah berdosa secara automatik. Jangan campur sesekali dengan khurafat. Letak lilin di tempat tanam uri, menanam uri itu sunat. Tapi letak lilin dan seumpamanya itu tak disyariatkan dan boleh jadi haram kalau dibuat dengan kepercayaan tertentu. Kenapa kena jaga kebersihan? Uri tu melibatkan darah dan tisu tau. Standard precaution ajar, jaga kebersihan tangan dan gunakan PPE bila ada risiko terdedah. Ini basic tau untuk menjaga atau melindungi keluarga kita. Skrip jawab keluarga, mertua suruh buat macam-macam. Boleh jawab dengan sopan. Jawab macam ni je. Kita buat yang bersih dan yang disyariatkan saja, Mak. Yang ada unsur percaya benda lain tu, yang khurafat selain tu, kita tak buat. Kenapa hospital ketat? Yalah, mana taknya sebab uri tu kan termasuk dalam bahan yang perlu diurus dengan selamat. Pengurusan sisa klinikal ada garis panduan supaya tak mudaratkan orang dan alam sekitar.